Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita nak selesaikan soalan nombor 7 bab locus. Okey, kita baca dulu Rajah 20 menunjukkan sebuah heksagon sekata PQRSTU yang bersisi 6 cm. Maksudnya apa? Setiap sisi tu ukuran dia adalah 6 cm. Sama je lah. Okey. Kemudian kita baca soalan dia. X ialah locus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik Q dan titik S. Keywords dia apa? Keywords dia adalah titik. Ada berapa titik ni? Ada titik Q dan titik S. Okey, kita nak ingatkan balik. Okey, locus ni dia menyebabkan titik yang bergerak. Okey, kalau dia satu titik, kalau keyword dia adalah titik, satu titik, locus dia bentuk bulat. Kalau dua titik, locus dia garis kat tengah. Okey, dah habis titik dah. Okey, kalau dia kata locus dia adalah satu baris. Jadi, kalau satu baris, locus dia atas dengan bawah. Kalau dua baris, locus dia dekat tengah-tengah. Okey, so sekarang ni, keyword dia adalah titik. Ada berapa titik? Dua titik. Kita cari mana Q. Conteng dekat Q. Titik pertama. Titik kedua adalah titik S. Okay, so berapa titik? Dua titik. So kalau dua titik, locus dia kat mana? Garis lurus dekat tengah-tengah. So kat sini kita tak payah guna jangka lukis. Sebab dia dalam gambar tu dah ada garis kan. Jadi tengah-tengah dia kat mana? Antara Q dan S. So garis tengah-tengah dia adalah UR. Okay. So, gariskan je. Kat sini kita buat X. Okey, ayat yang kedua. Y ialah locus suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 6 cm dari titik S. Keyword siapa? Keyword titik lagi. Berapa titik? S. Berapa titik tu? Satu. Kat mana S? Okey, ini S. Kan? So, kalau satu titik, locus dia macam mana? Locus dia bentuk bulat. So, kalau bulat, kena guna jangka lukis. Sebab dia kata 6 cm, kita tahulah panjang sisi ni adalah 6 cm. Jadi, yang besi tu letak dekat S, yang pensel letak dekat T. Jadi, locus kita bulatan kan? Awak pun lukislah bulatan. Lebih kurang macam tu lah. Okey, antara titik berikut yang manakah persilangan locus X dan locus Y? Okey, ini adalah Y lah kan. Mana persilangan dia? Dekat sini. So, kat apa tu? Dekat R. So, jawapan dia adalah B. Seterusnya, kita selesaikan soalan nombor 1 bahagian C. Di bawah menunjukkan segi empat sama PQRS. Dengan menggunakan huruf-huruf dalam rajah, nyatakan setiap locus yang berikut. Okey, soalan pertama Yang soalan ni dia nak jawapan dalam bentuk huruf. Okey. Locus bagi titik yang berjarak sama dari garis PQ dan SR. Okey, keyword siapa? Garis. Ingat tau, kalau garis, okey, kalau satu garis, locus dia atas dengan bawah. Kalau garis dia tengah dua baris, locus dia kat tengah. Yang pertama, ambil pensel. Okey, PQ mana PQ? Gariskan. Tolonglah gariskan. Tak nampak ni? Okey. Tolonglah gariskan. Okey. Kemudian SR. Mana SR? Ni SR. Gariskan. Okey. Berapa baris tu? Dua baris. So, kalau dua baris, locus dia kat mana? Locus dia kat tengah-tengah. Tengah-tengah dia kat mana? Kat sini tak payah guna jangka lukis sebab kita dah ada gambar kan? Okey. Jadi, locus dia dekat tengah-tengah. So, locus dia kat sini. Betul tak? Kan? So, jawapan dia apa tu? Ini locus dia kan? Ini adalah locus. Okey, soalan 1 kan? So, jawapan dekat sini, dia kata nak dalam huruf kan? Ni garis apa tu? W, U. Okey, soalan yang kedua. Lukis a locus bagi titik yang berjarak sama dari titik P dan titik R. Titik P dan titik R. Ini keyword siapa? Keyword dia adalah titik. Titik macam ni. P1, R1. Kalau dua titik, maksudnya apa? Kalau dua titik, maksudnya garis tengah. Cari dulu mana P. Mana P? Ini P yang pertama, mana R? Ini R. P dengan R. Okey, R kat sini. So, kalau kat tengah-tengah dia macam mana? Tengah-tengah dia garis kat sini ya. Faham tak? Awak kena tengok.
Okey. So, jawapan dia apa? Jawapan dia garis SQ. Okey. Next. Locus bagi titik yang berjarak sama dari garis PS dan PQ. Keywords dia apa ni? Keywords dia adalah garis. Garis apa? PS. Mana PS? Saya padam dulu. Mana PS? Tak nampak dah. Okey. Mana PS? Mana PS? Saya tak jumpa. Ini PS. Okey. Dan PQ. Mana Q? Mana PQ? Okey, ini PQ. Okey. So, ingat tau. Kalau dua baris, dia ada baris macam ni, dua baris. Ataupun baris macam ni. Ataupun baris macam ni. Kalau ni dua baris kan, locus dia kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah macam ni. Okey. So, awak tengok kan, bentuk dia macam V kan. Jadi, locus dia kat mana? Locus dia kat tengah-tengah ini. So, ni garis apa ni? Garis apa? Garis PR. Okay, seterusnya kita nak selesaikan soalan nombor 2. Okay, rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah garis lurus AB. Diberi M terletak pada garis AB. Okey, ni garis AB awak nampak kan? Okey. Soalan pertama, lukis locus P supaya jaraknya sentiasa 1 cm dari garis AB. Keyword siapa? Keyword dia garis. Okey. So, kalau garis macam mana? Okay, kalau garis macam ni, satu garis. Kalau dua garis macam ni. Kalau lagi dua garis macam ni, dua garis pun macam ni. Dua garis ada 3 bentuk. Okay, kalau satu garis, locus dia kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Kalau dua garis bertentangan macam ni, locus dia kat tengah-tengah. Kalau bentuk V, kat tengah-tengah macam ni. Kalau bentuk X, kat tengah-tengah macam ni. Okay, itu locus dia. Okay, so kalau dia satu garis macam ni, garis apa? Garis AB. Locus dia kat mana? Locus dia berada di atas dengan bawah. Jadi awak ukurkan dengan pembaris. Awak letak pembaris awak dekat sini, letak kosong. 1 cm, ukur garis sahaja. Okay. So, sama juga. Jarak dekat sini adalah berapa? 1 cm, garis sahaja. Okay. Lepas tu awak labelkan dia. Awak labelkan dia kat sini adalah locus apa? Locus P. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Locus Q supaya jaraknya sentiasa 2 cm dari titik M. 2 cm dari titik M. Keyword dia apa? Keyword dia adalah titik. Okey, ada berapa titik? Ada 1 titik. Kita tahu kalau satu titik, locus dia bentuk bulat. Jadi yang ini awak kena guna jangka lukis. Okay, awak kena guna jangka lukis. Buka jangka lukis awak tu 2 cm. Besi ni awak letak dekat. Besi tu awak letak dekat M. Pensel tu awak letak dekat sini depan lah. Okey, saya anggarkan saja saya punya ni. So, bentuk bulat kan? Okey, so macam tu lebih kurang Saya pun agak-agak je macam tu lah. 2 cm locus dia. Okey. Seterusnya, tandakan persilangan locus P dan locus Q. Okey. Sebelum tu, soalan nombor 2 ni, yang bulat ni adalah locus Q. Tandakan dia adalah Q. Soalan nombor 3, seterusnya tandakan persilangan. So, yang tempat persilangan antara P dan Q, kita kena buat pangkah macam ni. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Rajah di ruang jawapan menunjukkan tempat pelancong di suatu bandar. Suhaiza merancang untuk bermalam di hotel yang berdekatan dengan lokasi pelancongan tersebut. Lokasi hotel hendaklah sentiasa berjarak sama dari muzium dan zoo dan tidak melebihi 6 km dari pantai. Okey, jadi kita baca sama-sama ya. Kita buat sama-sama. Okey. Soalan A. Pilih hotel yang sesuai. Okey, kita baca dulu. Suhaiza merancang untuk pembelan di hotel berdekatan dengan lokasi pelancongan tersebut. Lokasi hotel hendaklah sentiasa berjarak sama dari muzium dan hotel. Okey, muzium kita kira 1 titik. Muzium tu 1 titik. Zoo tu 1 titik.
Kita kira titik lah Okey. Jadi kita tahu kalau 2 titik tu locus dia mesti satu garis lurus kat tengah-tengah kan. Okey, cari mana museum. Museum tandakan titik kat sini. Okey. Mana zoo, tandakan titik ke tengah kat sini. Okey. So dekat sini kalau 2 titik tengah-tengah dia kat mana? So kalau dekat sini kita kena guna jangka lukis lah awak. Kita kena guna jangka lukis supaya kita dapat cari dia dekat mana tu, tengah-tengah dia. So kalau saya anggarkan macam ni, awak kena buat macam ni. Macam tu. Okey, satu lagi. Kita ni anggarkan saja macam tu. So tengah-tengah dia ambil pensel, gariskan. Nampak? Ini adalah yang pertama. Dan tidak melebihi 6 km dari pantai. Mana pantai? Ini pantai kat bawah ni kan, pantai kan. So tidak melebihi 6 km dari pantai. Jadi kita pun kira Okey, satu unit ni nilai dia adalah 2 kan. Jadi 2, 4, 6, gariskan. Okey, jadi awak boleh nampak tak hotel mana yang dia kena pilih? Okey, yang dia dipilih. Hotel dia adalah hotel P. Okey? Sebab dia tu dekat tengah-tengah antara zoo dengan museum dan dia tak lebih 6 kilometer. So jawapan A adalah hotel P. Okey, next soalan yang kedua. Nyatakan jarak dalam kilometer di antara hotel yang dipilih nyatakan jarak dalam kilometer di antara hotel yang dipilih dari pantai. Nyatakan jarak dalam. Okey, hotel tu dari pantai tu maksudnya apa? 1, 2, 4. So 4 kilometer lah. Okey. So Okey, soalan seterusnya adalah soalan nombor 7. Nyatakan locus bagi titik X dalam setiap situasi berikut. Okey, soalan ni kan kita kena lukis locus je. Okey, titik X pada hujung jarum setiap jam yang bergerak dalam masa 60 minit. Contohnya soalan ni kan. Ini jam kita. Okey, lepas tu kan dekat jam kan ada titik, ada minit kan. Jam panjang minit tu panjang. Kalau jam tu pendek sikit kan. Titik X pada hujung jarum minit setiap jam bergerak. Okey. Kita letak titik kat sini. Kalau dia bergerak, titik tu bergerak macam mana? Titik tu bergerak bulat kan? So kat sini jawapan dia bulat. Tu je pergerakan locus. Pergerakan titik. Titik X pada lampu sebuah kereta yang bergerak sepanjang jalan raya. Okey, ini kereta awak. Okey. Dia bergerak pada jalan raya. Ni lampu kan. Dia bergerak macam mana? Dia bergerak straight kan. So, straight je. Titik X pada buaian yang berayun. So, kita kan masa kecil-kecil kan. Kita biasa main buaian kan. Kita main buaian. Kalau kita main buaian, dia bergerak macam mana? Dia bergerak ke depan dengan ke belakang macam itu kan. So, pergerakan dia macam ini. Itu sahaja. Okay?